Dalam pembelajaran bahasa Melayu, peribahasa merupakan elemen penting yang mencerminkan keindahan bahasa dan pemikiran masyarakat. Namun begitu, masih ramai pelajar menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti serta memahami peribahasa dengan tepat. Saya keliru betul lah dengan peribahasa yang diberi. Saya pula tak faham lah dengan maksud sebenar peribahasa tu. Susahnya. Keadaan ini memerlukan satu pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Sehubungan itu, diperkenalkan Jelajah Bandar Peribahasa atau JBP, sebuah permainan pendidikan berkonsepkan papan yang diinspirasikan daripada permainan Saidina yang direka khas untuk membantu pelajar memahami peribahasa secara lebih sistematik dan menyeronokkan. Permainan ini bukan sahaja menarik, tapi ia dapat membantu kita untuk memahami peribahasa dengan lebih mudah. Pembelajaran terasa lebih santai tetapi tetap berkesan. Permainan ini memerlukan 2 hingga 3 orang pemain. Setiap pemain perlu mempunyai RM4,000 seorang. Cara bermain adalah setiap pemain membaling dadu untuk menentukan kedudukan masing-masing. Permainan diteruskan mengikut giliran. Jika pemain berhenti di petak soalan, mereka perlu menjawab soalan yang disediakan oleh guru. Selain itu, terdapat juga roda menarik yang mempunyai tuah, malang dan tanda soal. Pemain boleh mengambil kad tertentu seperti kad tuah, malang dan lain-lain untuk menambahkan elemen keseronokan dalam permainan. Setiap jawapan yang betul akan diberikan markah dan permainan dijalankan dalam tempoh masa yang terhad iaitu 3 minit sahaja. Okey, so saya mahu salah seorang daripada kamu jawab soalan ni. Okey, saya rasa ni Putri, sila bangun. Sila jawab apa maksud bagai aur dengan tebing? Hubungan yang rapat, cikgu. Wah, bagus. Dapat 1 markah. Penggunaan Jelajah Bandar Peribahasa memberikan pelbagai manfaat kepada pelajar, meningkatkan keupayaan mengingat peribahasa secara efektif, memperkukuh pemahaman terhadap maksud peribahasa, menggalakkan pelibatan aktif dalam pembelajaran, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan. Didapati bahawa dengan menggunakan kaedah ini, saya dapat memahami peribahasa dengan lebih mudah. Selain itu, saya juga berasa lebih yakin untuk menjawab soalan tentang peribahasa. Walaupun tempoh permainan hanya 3 minit setiap detik, dimanfaatkan sepenuhnya dengan cabaran yang merangsang pemikiran. Dan interaktif, pemahaman efektif. Secara keseluruhannya, Jelajah Bandar Peribahasa merupakan satu inovasi dalam pembelajaran yang mampu membantu pelajar mengenal pasti serta memahami peribahasa dengan lebih efektif. Gunakan Jelajah Bandar Peribahasa sebagai alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan penguasaan peribahasa dalam kalangan pelajar. Apabila kita kesusahan belajar peribahasa, carilah JBP. Bye.